Kita kan nak bawa orang KL datang Kelantan ni, kita kena bawa tempat dari KL. Jangan bawa pergi mall, bawa pergi tempat-tempat yang menarik. Macam ni. Okay, first day playing tourist sebab kita bawa orang KL datang Kelantan. Kita nak bawa pergi RTC. Stands for apa? Entah, rural apa tah. Rural, tak rural dalam KB juga. Bahasa Inggeris lah? Rural Terminal. Tak ada terminal. Ni tempat Bukan. terminal bas tempat lain. Ni macam pasar kalau pagi-pagi kan. Sini orang selalu datang beli barang basah. Barang basah, buah, kalau nak beli kopok apa semua ada. Selalu datang sini tengah hari. Macam pasar tani lah. Lebih kurang lah. Tapi besar betul. Dia macam-macam ada kat sini. Lepas tu Medan Selera pun ada kat sana kalau nak makan. Besar macam mall lah ni. Mall Kelantan. Cuba masuk. Kita masuk kan ujung sikit. So belah sini orang jual barang basah. Sebelah sana tu orang jual buah. Sebelah dia, tapi ke depan tu ada yang jual makanan. Kalau nak cari breakfast apa boleh datang kat sini. Dia bukan pagi lah sini. Pagi sampai tengah hari. Petang tak sure sebab sana datang paling lewat pun tengah hari. Sana ujung tu kena beli kopok ke apa nak balik KL kan. Yang barang-barang kering lah. Conlek, kopok-kopok baby, kopok cheese. Ada kat situ. Tak pernah tahu. Biasa pergi pasar Siti Khadijah ke? Oh iyalah kan. Biasa ni. Sampai sini boleh datang jugalah. Tapi Pun meriah juga. Ya. Sebab sini senang nak parking tu. Suka datang sini. Tengok hari belut. Belut tu hidup lagi. Fresh belut. Itu pun ada tu ikan tu. Ikan keli tu hidup lagi tu. Nampak kepala-kepala dia. Ikan keli yang hidup. Fresh. Ini tak lah. Ni dah. Semua hidup. Dia tak nak bakul tu pun still menggelupur lagi. Dia kau takut sesat kat sini, still ada label tu lah. Ni bahagian buah-buahan, sana sayur. Lepas tu sana ada makanan tradisional. Tu apa belok cing? Ni apa je? Tomo. Oh, tomo lagu ni. Tomo alu-alu. Kalau nak bawa panjir tu, kira sedap ni lagi daripada tomo. Nak try? Oh, nak ni lah. Oh, dua yasan. Nak dua. Kalau serasa. Air susu. Dengan air susu apa pun dua. Boleh. 10 yang. Kita beli ni Tongmo Dia kata Tongmo model baru. latest Tongmo. Okey, terima kasih. Nasi goreng, kuih goreng, mi goreng semua RM4. Kuih goreng. Nasi goreng. Menarik. Macam-macam boba. Macam-macam air. Boba apa pakai ni? Oh, boba. So tengok air dia tu dah ada harga tu macam menarik. Kerabu. Tu ada juga. Tak harga dia. Nasi kerabu mak bakar dia RM7. Tak dapat sana. Ayam bakar RM5, RM6. Murah. Tak dapat orang ni. RM7. Serius lah. Apa nama kuih ni? Tak ingat. Apa bakar? Ada tak? Apa makan? Makan ganyor tak? Untuk orang main kuih topi. Apa? Kuih topi. Kuih topi? Itu sedap. Sebab tepi dia crunchy. Kuih topi. Itu kalau KL kurang-kurang RM2 tau. Satu. Kita main kuih topi. Ni dia dah bungkus siap-siap dah ready. Goreng. Awak kira berapa? Ni kira berapa kuih topi? Berapa harga ni? RM2.50. Oh, RM2. Nak apa RM2? Okey, yang mana? Yang garing yang sedap sikit. Garing. Yang ni RM2 tu apa? Oh, RM2.7. Ada QR? Kau cash? Ada. Nampak muka segel. Tak nampak muka kita nampak emas tak? Apam goreng Apa nama apa dah? Apam bakar. Ni apam bakar nama dia. Ni berapa lama dalam ni? Nak boleh orang masuk? Boleh 5 minit. 5 minit gitu, amat Flip. Macam dorayaki je. Dorayaki Kelantan. Depan ada Cik Mat. Kalau Cik Mat. Dia makan 5 yang sini lah. Ni Cik Mat. Tak tahu kuih apa Cik Mat ni. Ari ajak makan ni. Tak tahu. Dia bukan Cik Mat, ada roti bom, ada kuih bom. Apa dia? Cik Mat macam cekodok. Oh, dia kuih kuih goreng tu. Dalam tu ada gula. Gula. Dia kuih lah, bukan cekodok lain. Yang ni macam pernah makan. Ni kuih bom kan. Yang ni yang digoreng ni kuih bom. Kau panggil apa? Tak tahu, tapi yang ni selalu makan. Yang ada bijan kat luar tu. Yang Cik Mat tak pernah makan. Serius lah, tak pernah makan Cik Mat. Tak pernah makan kena beli mana? Kita pergi beli kat depan sana. Sebab yang belakang ni dapur dia. Ni lagi tradisional. Oh, ni kuih-kuih tradisional Kelantan. Ni ada kala-kala ni. Apa ni? Kala-kala ni? Entah, tak tahu kan.
Awak nak makan apa? Hot hijau kuning ni. Beria. Beria. Oh, inti kacang merah dalam tu. Nak try? Boleh? Nak saw? Berapa kira berapa tu? Sebuku? Doya, mari doya. Boleh QR tu lah. Ni koci, ni biasa Ni lah. pulut nak? Pulut pagi. Boleh? Pulut pagi? Ha, Pulut pagi. pulut pagi. Pulut pagi pun sedap. Ni yang pulut pagi. No, pergi dengan pulut pagi. Sesuai. Takut tak habis. Berapa jadi berapa? 4 ya. Ni kedai Cik Mat tadi. Ramai orang tu. Kelapa, ada warna kuning, ada warna merah. Macam pulut kot ya? Pulut. Macam pulut, Nak try ni, yang pulut ni. Dia pulut kelapa. Pulutnya. Banyak betul kelapa dia. Selain tu dah ada lagi kuih-kuih lain. Kuih macam donat. Tu burger Malaysia pun ada. Meriah ni antara Kedai ni kuih antara yang gerai meriah. yang meriah lah kat sini. Yang dikerumuni banyak manusia. Yang best tu dia buat sebut kat sini, Cik Mat tu panas-panas. Cuba tak elak nampak muka sebab dia orang semua segan nampak muka. Ni yang baru panas-panas. Pulut jagung kot ni. Pulut apa? Pulut gagah? Pulut jagung. Tak tahu Pulut kenanya. jagung. Cik Mat dah dapat dah. Mana? Wah. Itu bukan tu sarding roll. Bukan? Bukan. Lain-lain ni sarding roll sedap juga. Beli je lah lagi. Sarding. Ni sarding gulung. Cik Mat ke tunggu mentah. Beres. Tunggu Cik Mat mentah. Ni betul Cik Mat. Sekejap, brother tu tengah angkat. Gua tak kenal Cik Mat. Fresh. Panas. Kau kata serius, saya tak kenal Cik Mat. Tak tahu. Tinggi Cik Mat sangat. molek tahu lah. Cik Mat tak tahu. Sama. Cik Mat molek. Yang lagu tu. Tu lagu. Kita bagi Cik Mat juga. Cik Mat molek juga kadang. Tak tahu. Pernah dengar lagu je. Dah beli. Boleh. Order. Order. Order kan. Berapa harga dia? 3 sia. Mari 3 ya. Sarding gulung tu nak juga 3 ya. Kuih bon 2 ya. Hot kuning tu apa ya? Pulut jagung. Nak pulut jagung? Nak. Pulut jagung kira kan? Siasa. Ni pulut. Mari 3. Hot ni mari 3 ya. Banyak beli. Pulut jagung tu 2 ya. 3 ya jugalah. 3 ya belakang lah. Hot ni pun 3 ya. Boleh QR tak? Boleh. 15 beres. QR. Dah, borong kuih pula pagi ni. Kita orang aim kedai nampak goreng-goreng tu kita orang pergi. Murtabak. Pagi-pagi murtabak pun. Biasa murtabak Ramadan je. Bawa Kelantan. Laju. Pantas. Tengok harga dia. No. RM3.50. This is Kelantan boh. Ini jadi satu konten. Apa dia? Satu konten? Jadi satu konten. Okey. Go. Korang teka sekarang ni dekat RTK. RTM. RTC. RTC. Sekarang ni dekat RTC Kelantan. Abang ni masak laju, pantas tau. Laju. Dia pakai telur. Dah nak Boleh tunggu aja. boleh tunggu boleh. Boleh. Mungkin mau tabat lagi yes so. Please saya tak ada. Tak apa. Pantas. Ya. Hamlet ada be? Mana? Hamlet. Hamlet dia tahu kat depan dah pasal di roti ke kayu Hamlet mana? Roti yang kaya. Kena bertabak. Roti yang kaya je Hamlet tu. Tak apalah ni. Murtabak. Bertabak je lah. Mesti terkejut dia orang untuk kita beli ni. Belakang ni ada ni lah. Cakwe dan roti goreng. Okay, saya beli kat belakang. Baik, kira kan apa ni? Murtabak pula dah. Cakwe dengan roti goreng. Roti goreng. Murtabak depan. Roti goreng. 3 sia. 3 sia. Sekejap. Buatan live roti goreng. Biasanya yang dah siap masak. Pakai inti dalam dia. Bulat-bulat gini. Bagaimana ni? Ikut laki. Oh ya ke? Boleh. No, cakwe 2 ya, roti goreng 2 ya. Ya? Okey. Okey, sama. Ni roti pie. Nak ke? Dan cheese lah. Dia tak ada cheese, dia naan. Tapi ada kali kau ada lah roti naan pie yang cheese. cheese. Okey, on.
Ramai je kat sini ni. Ni batu kat mana roti payah ni? Nak order tahu batu. Batu. Nampak kat dia laju tangan dia. Laju. Tapi fun fact lah, nama dia roti tempayan tapi tak pakai tempayan pun. Tapi tak pakai tempayan. Tapi asalnya macam roti nan tu lah kan. Dia tak tempayan sebenarnya. Dekat dalam pasu tu kan, tempayan tu kan. Pasu besar tu. Tapi sini tak buat pasu, member atas tu je. Inovatif. Ini dah vibe macam pergi bazar Ramadan. Pagi, tapi beza dia pagi. Kan? Pagi. Orang pergi petang maghrib ni pagi kelaparan. Kira breakfast lah juga kan, Breakfast lah. Buka puasa lah breakfast. Breakfast. Ini dia. Banyak ni kuih. Dia ada roti tempayan cheese, roti paye garlic. Tu dia punya roti paye cheese kari kambing. Cheese. Betul ke? Betul tu. Pakai cheese lah. Cheese. Roti paye cheese kari kambing. Akak ni dah kebal haba. Laju kan. Mamak pun pakai ni spatula. So harga dia sebawah RM10. Roti tempayan cheese 9, garlic 6. Oh tu lah, dia campur dengan kuah kambing roti tempayan tu RM10. Dia seronok kalau beratur ni sebab kita nak ambil proses dia. Orang suka tengok proses sebenarnya. Tak suka yang dah siap. Dah siap. Proses-proses dia. Dah jual yang frozen juga kalau nak. Kau balik KL? Kau balik KL? Ambil lah. Kita ambil. Frozen. Satu. Satu. Sini, kedai-kedai kat sini saya perasan walaupun ada beratur, ada ramai orang tapi dia laju. Sebab macam ni dia dah packing siap-siap. Dah packing dah lauk-lauk semua. And dia punya ni ramai pekerja dia. Awak nak roti payah cheese lah kari kambing? Ada. Ni dengan ni. Oh dengan ni, hot sayur frozen. 9 belah, boleh bayar. 19. 9 belah salah. 16. 16. Kita nak semua. Cuba kat sini, mungkin korang kena spare cash juga kot. Sebab ada setengah kedai yang dia punya QR tak berfungsi ataupun dia memang tak ada QR. So spare je cash. Cukup. Dah. Tak nak dah. Dah tak nak dah. Apa ni? Kita balik bazar Ramadan dah ni. Packaging ni lawa lah. Macam mana, best tak? Best. First time datang sini ke? First time. Oh ya? Yeah? Tak pernah datang sebelum ni? Tak pernah. Okay, tak apa. Nanti datang lagi. Pasar Siti Khadijah. Pernah. Tu je. Selalu orang luar, orang KL ke apa semua kan, buang Kelantan, dia datang mesti pergi Pasar Siti Khadijah. Kat sini sebenarnya pagi-pagi lagi best. Dah dekat TV kita nampak tu je. Dah itu dia untuk cover. Kalau datang dengan tourism pun dia bagi situ. Tak bagi sini. Yang tahu sini. Kita buat tempat yang tahu YTJT je. Okay, next. Tempat ni kalau nak masuk dia, korang kena menghadap penjaga dia dulu. Ni dia punya guide kat sini. Nama dia Abesai. Abesai. Abe Misai. Selesa nampak. Kita naik situ ni. Lah, hilang. Tu okey nampak dah. Nak naik situ cantik lah pula di sini. Jom. Bye kucing. Melalui denai. Sedikit denai je lah. Kat sana pasir. Tapi tepi-tepi ni ada kanan kiri tu. So careful sikit. Nak kena hiking sikit. Tapi hiking kat sini tak adalah memerlukan requirement kau nak kena pakai kasut ke apa. Pakai slipper je. Bantai juga slipper. Dan dari sini pakai slipper boleh. Kalau siapa perasan kan, kalau korang tengok video aku yang zaman bulan kalau korang tengok video aku yang zaman 2019 dulu, banyak kali juga aku datang sini. Zaman aku awal-awal buat YouTube. So tempat ni kira macam antara macam nostalgic lah untuk aku. Sebab aku antara tempat yang aku bermula kat sini. Kenapa aku buat kucing lah? Jangan batik kucing dalam pasir ni pula. Mendaki. Tapi kalau pakai slipper susah juga sebenarnya. Pakai kasut, dia masuk dalam kasut. So buka je, pegang tu senang, pegang je slipper kat tangan. Oh, angin kuat atas ni. Pengah juga sebenarnya nak daki daripada bawah sampai atas ni. Tapi worth it lah sebab kat atas ni kau boleh tengok bahagian muara sungai, laut, air masin dengan air tawar tu dia bercampur kat depan ni. Kau berada di puncak Bukit Pasir tapi dia tak panas walaupun dia berangin. Tapi tak panas. Nak kita tanya orang KL, rate berapa tempat ni? Penat kurang 18 minit lah. Sebab daki curam. Kau tengok peta ni, Pantai River, tu macam selatan tau. Dia live dia macam tu lah. Ni
laut daripada laut Cina Selatan. Lepas tu dia bertembung kat sini. Ini kata air masin dengan air tawar bertembung. Pergi sini Sungai Kelantan, Sungai Tebing tu sampai ke ujung sana. Tapi tu tempat pelancongan macam ni dia tersembunyi satu. Lepas tu kalau hari tu senang kerap. Tengok tu tinggal air, bekas air sini. Siapa nak tolong tu? Kita kena bawa orang KL datang Kelantan ni. Kita kena bawa tempat dari KL. Jangan bawa pergi mall, bawa pergi tempat-tempat yang menarik. Macam ni. Yang tu seperti pasir tu di pantai ni. Yang ni. Sebagai orang Kelantan yang bermula karier YouTube di Kelantan, aku memanglah pernah buat Adli Fried Chicken ni. Dan of course, kakak bawa husband kakak datang sini dek. Kita bawa husband balik Kelantan, pergi jejak tempat-tempat yang kita buat dulu. Betul-betul depan Masjid Al-Taqwa yang dah besar sekarang. Besar sangat ni. Tu tak macam ni. Cantik pula tu. Setelah kita makan, menu apa aku lupa dah aku order apa dulu. So kita try. Aku rasa dia burger black pepper kot. So yang depan masjid ni, outlet dia macam ala-ala fast food dan cantik. Dia ada few outlet yang kurang cantik. Nak beli apa? Yang sini orang recommend burger black pepper. Apa? Burger black pepper? Saya nak burger special. Okay, so saya nak Korea. Tiba dulu tak ada. Saya nak try hot. Ayam goreng biasa dia. Okay. Nasi lemak buat dia tu. Yang snack-snack. Yang kecil-kecil buat dia. Nak sayang kecek Kelantan ke? Okay, nak duduk tak apa. Okay, korang wing satu, korang ramek satu. Apa dia? Nak... Apa tadi saya nak? Special burger sah. Black pepper burger sah. Lepas tu, flat wing ni dia boleh tiga-tiga sos ni ke? Nak siapa lah flat wing lah. Lepas tu, nak hot spicy chicken. Ni. Lepas tu, tu je lah kot. Ayam Milo Bing. Milo ais. Lepas tu, nak ais green tea sah. Tu je. Saya bayar Pak lah. Makan. Bayar suku. Bayar asing. Bayar asing. Tak apa bayar tu. Nanti green tea tu RM5 asing. Boleh. Sini dia macam makan kat garden. Macam makan kat rumah. Garden tapi Islamik sebab belakang tu masjid. Nak ambil apa? Sos. Lah sos. Dari segi packaging dia okey, cantik. Kawan burger, dia punya air. Tapi kenapa air green tea ni bayar asing? Wendo ke apa? Air Milo tapi Milo dia rasa kecil sangat lah. RM3.5 kan. Tu rasa macam kids. Try green tea dulu. Sementara tunggu black pepper. Burger tak ada lagi. Ayam tu tak ada lagi. Yang aku order semua tak ada lagi. Dengan Syah order semua dapat lah makan. Aku dapat green tea je. Bismillah. Mana ni? Green tea Thai. Tapi dia wangi lah. Outlet ni, nak parking di depan tu ada tapi limited sikit. Tapi kalau datang dengan kids, boleh lah sebab ada playground kat belakang. Kawasan dia macam garden yang bertemakan Islamik. Sebab betul-betul depan aku ni masjid. Tapi di sini pun memang ramai yang bawa family yang datang sini. Packaging dah Wish. Besar juga burger dia. Ini sebelum yang viral fast food KL tu, sini lama dah ada Adli ni. Dia sekolah lagi. Kat dia punya menu tu, yes, ada vibe Chicken Mac Deluxe. Kategori macam burger fast food lah. Beza dia kat sini, dia dibuat dengan lebih ikhlas sedikit daripada kualiti roti tu lebih lagi. Lepas tu dia punya sos pun lebih banyak. Sos dia banyak. Siapa tak cukup crispy bagi hari. Imajinasikan kerangupan. Sebab Syaf cakap ayam dia pedas, nak rasa juga. Makan dengan sos yang mengurangkan dia punya kepedasan. Tak ada isu langsung dekat ayam goreng dia. Ayam goreng dia sedap. Yang crunchy-nya, pedasnya, okey. Pedas lah ayam dia. Makan pedas. Dia beli chicken, dia kawing lah je flat chicken. Tapi ada 3 sos. Sebab tak ambil yang ni. Dia sos lain. First nak try yang ni. Dia nampak macam paling pedas sebab dia paling merah. Pedas ni. Ada sos samyang. Dia kurang crunchy sikit sebab sos kot. Tapi rasa pedas tu kena sampai. Dia bukan sos samyang. Sos samyang pedas lagi lebih daripada sos adabi Korean tu. Dia manis pedas masin. Tapi mesti rasa lokal lah, bukan rasa Korea betul. Yang ni macam kurang pedas sikit. Sebab tak semerah tadi, dia orek-orek sikit. Ini rasa macam sos garlic kan? Lebih manis, lebih rangup. Tapi aku suka yang tadi, yang tu pedas. Okay, last yang ni paling tak merah. Rasa garlic tu, kuat rasanya. Sosnya sedap rasanya, kalau dia lagi crunchy lagi sedap. Tapi dia tak tahan crunchy. Packaging burger black pepper dia pun lawa. Nampak lebih menggiurkan. Lebih tebal je punya patty. Kalau ada black pepper sauce. Harga sama. Harga sama kan? Mayo dan juga burger. Bawang. Patty dia lebih rangup dan panas. Mungkin sebab dia burger baru. Rasa masin. Kurang pasti dari tepung ke daripada black pepper sauce. Bawang dia banyak betul. Bawang dia ni bukan macam street food. Bukan macam fast food, macam street food. Comot dah.
Anyway, kau rasa ni lagi sedap benda special tadi. Ha.